Macam mana kita nak beli tiket bas di aplikasi EasyBook? Kalau korang belum ada akaun EasyBook, korang boleh daftar menggunakan kod ini. Mula sekali, masukkan lokasi bas dekat mana kita nak naik dan lokasi yang kita nak pergi. Contohnya, daripada Jerantut ke TBS. Terusnya, pilih tarikh yang kita nak dan tekan butang search. Dekat sini, EasyBook akan senaraikan bas yang available pada tarikh yang kita pilih. Selepas dah pilih bas yang kita nak, kita perlu pilih nombor kerusi. Contohnya, saya nak pilih kerusi nombor 9. Sekarang, kita perlu lengkapkan maklumat pembeli ataupun maklumat penumpang. Dengan EasyBook, kita boleh beli insurans perjalanan dan refund tiket. Akhir sekali, pilih kaedah pembayaran dan kita telah pun berjaya beli tiket bas di aplikasi EasyBook.